Okay, Assalamualaikum. Saya Azhar. Okay, ini nak jalan dah. Dah rehat tadi minum skepe. Pagi ni belum ambil passenger lah. Ini belum masuk kerja lagi lah. Sambil tu buat konten. Ada lagi satu baru tadi. Saya tertinggal kunci. Tapi kereta ini saya memang bukan auto lock. Jadi kan kalau auto lock ni bahaya. Kalau kunci tertinggal, kita tutup enjin, tapi kita terkunci tu duduk kat dalam ni, dia akan auto lock. Jadi kereta ni saya beli, dia memang bukan auto lock. Jadi sama ada nak pasang alarm atau tidak, alarm apa tu, kena tekan lah. Kena tekan secara aktif. Dia bukan secara automatik, terap tutup. Kita pun terkunci. So puas lah kalau kata tak ada kunci spare. Kunci spare pun duduk dalam kereta, atau kunci spare duduk kat rumah. Kita dah berada jauh, nak apa-apa, nak makan, nak minum, nak sembahyang, terlupa kunci, terkunci. Macam mana tu? Dah buang masa kan. Okay, so itulah. Pastikan kereta setting jangan auto lock. Jangan central lock. Sebab kan kita nak ambil passenger kan susah. Passenger nak buka pintu kan, asyik-asyik kita nak tu kan. Jadi set 3-4 pintu ni semua bukan central lock, bukan auto lock. Kalau tu pun bawa kunci spare. Bawa kunci spare dalam poket, bukan dalam bonet. Ni dua pula. Tu, buatlah kunci kalau ada spare tu, buatlah jadi 3. Tinggal kat rumah satu, masuk dalam poket. Satu backup ataupun gantung pada pouch. Saya pakai pouch. Saya ada satu je kunci. Kunci spare rosak. Dia punya chip tak jalan. Tapi itulah, dia bukan auto lock. Jadi andai kata alhamdulillah tak pernah terjadi kan. Tapi tadi saya tertinggal kunci atas meja je. Jadi saya teringat lah pasal benda point ni kan. So sama-sama lah kita berwaspada lah, beringat. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi.